Ini kemudian lagi daripada itu, mungkin muslimat pernah dengar nama Cut Nyak Dien. Dia ada filem Indonesia. Indonesia ni bagus, dia buat filem. Kita pun buat lah filem kan. Tapi Cut Nyak Dien ni dia memang ada filemnya. Cut ni kalau orang Aceh, Cut ni lebih kurang macam kita ni kerabat Wan lah kot. Kan Cut Nyak, yang itu macam kita lah Tengku. Kalau Tengku dia Tiku, Piramli itu Tiku Nyak Putih kan. Cut Nyak dia lahir tahun 1848. Semua disangkut pautkan ya kan dengan mereka dia dengan Melayu gitu. Kesannya seolah Melayu, Aceh itu Melayu. Ini daripada keturunan Kesultanan Aceh juga. Tapi tengoklah batang pokok kayu besar dipotong dan disimpan sebagai kenang-kenangan untuk menunjukkan kepada generasi kemudian bahawa di bawah pokok besar ni lah Johan Kohler kena tembak mati dengan pejuang Aceh. Kita tak ada benda gitu kan.